Kalau Rafizi buat parti baru, Abang Is join ke? Dia tanya, ni saya kenal Ali Hafiz ni kan. Kalau Rafizi buat parti baru, dia macam ni lah tuan-tuan. Pertama, adakah Rafizi akan buat parti baru? I don't think so lah. Ni kalah ni bukan kali pertama dia kalah. 2018 Rafizi kalah. Rafizi kalah dengan Azmin pada waktu itu. Kita kalah. Itu kalau siapa yang ingat 2018 masa pemilihan itu, Rafizi kalah. I think majority team dia kalah. Siapa ingat tu masa tu kan? Majority team dia kalah, Rafizi pun kalah. Jadi pada masa itu kita still ada juga dekat dalam parti ni, dan kita bagi warning apa yang akan berlaku dalam parti ini kalau sekiranya Azmin menang. Okey, kalau sekiranya Azmin menang, kita dah bagi warning, kita dah bagi tahu dah apa yang akan berlaku, kesan dia apa. Tapi pada masa itu ramai jugalah yang orang dok kutuk Rafizi, kutuk saya, kutuk tim yang mana mengatakan demikian, memecah belahkan parti, orang yang tak sayang parti, tak setia pada parti, melawan Anwar Ibrahim kan pada masa itu kan. So akhirnya yang dikatakan setia pada parti itu lompat. So mereka semua lompat sekarang ni. Tapi yang dikatakan melawan Anwar Ibrahim, akhirnya dia masih ada dalam parti ni. Kita inilah yang membela dan mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri lepas itu. Kan? Tapi yang menarik tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan kongres yang baru-baru ini semalam. Hari ni lah kan? Hari ni Kadang? Kongres hari ni lah. Hari ni, pagi tadi. Pagi tadi, tuan-tuan perasan tak siapa yang dekat depan tu? Antara yang hadir adalah Xavier. Siapa Xavier? Xavier ni adalah bekas Menteri Alam Sekitar kalau silap saya, yang mana antara salah seorang yang lompat dahulu. Yang ikut Azmin lompat dahulu, dan dia antara yang datang dijemput atas jemputan khas Presiden. So ada yang berspekulasi mengatakan bahawa adakah ini bermakna laluan untuk nak membawa kembali geng-geng kartel sebelum ini untuk datang balik ke dalam parti, sedang dirancang dan akan dilaksanakan dengan baik. Tuan-tuan tahu tak apa yang menghalang Xavier untuk masuk ke dalam parti balik? Xavier, Tien Chua, Kamarudin Jaafar, even sampai kepada Zuraidah Kamarudin, sampai kepada Azmin Ali, Larry Seng. Yang menghalang mereka adalah lembaga rayuan. Kenapa lembaga rayuan? Siapa duduk lembaga rayuan? Yang dua yang duduk lembaga rayuan sekarang ini kalah. Majlis Pimpinan Pusat adalah Rahim Gauss dan juga Datuk Romli. Mereka berdua ini duduk lembaga rayuan. So, kalau tuan-tuan keluar daripada parti, tuan-tuan nak masuk balik parti, dia akan melalui Majlis Pimpinan Pusat. Dia tidak melalui lembaga rayuan. Tetapi kalau tuan-tuan digantung atau dibuang daripada parti, macam Zuraidah dibuang, dipecat, Azmin dipecat, Xavier dipecat, Tien Chua dipecat, mereka kena melalui lembaga rayuan. Okey. So, lembaga rayuan inilah yang akan menentukan sama ada boleh masuk tak boleh masuk. Dan saya boleh bagi tahu bahawa memang ada permohonan daripada even Tien Chua. Mungkin 2-3 yang lain saya tak pastilah, tapi Tien Chua nak masuk balik ke dalam parti. Tetapi lembaga rayuan tolak. So lepas ini jangan terkejut sebab lembaga rayuan semua akan ditukar. Kan? Pimpinan akan menukar lembaga rayuan. Saya rasa Fahmi Fazil sebab dia menang nombor 1 MPP, so dia akan kekal ketua penerangan. Kan? Dia akan kekal ketua penerangan. So yang lain tu dia akan ditukarkan. Lembaga rayuan, lembaga disiplin, itu semua akan ditukar. Lembaga disiplin sekarang ini Datin Tan kan. Datin Tan ni, thank you Datin, antara yang membebaskan saya. Bukan sebab dia suka saya dia bebaskan saya, tapi dia buat fairly. Dia buat fair, maksudnya dia buat persidangan untuk nak bawa untuk nak orang yang dakwa saya, orang yang tuduh saya, gantung saya setahun. Okay, kemudian tapi tak buat bicara, so dia adakan perbicaraan, dia panggil semua orang yang tuduh saya. Akhirnya semua tu tak ada bukti dan saya dilepaskan daripada semua tuduhan. You see, macam tu pimpinan lepas, pimpinan yang sebelum Rafizi buat pada saya, pada orang yang menyokong Rafizi. So masuk kepada tim Rafizi, kita be fair dengan semua. Dan saya tulis dalam Facebook saya kata masalah Rafizi ini adalah dia naif. Saya kata ada blok ketiga. Tuan-tuan ingat tak? Ada blok ketiga yang saya tulis. Okey, saya bawa kepada blok ketiga. Wartawan tanya dia, saya siapa blok ketiga? Saya cakap itu akar umbi. Sebenarnya tuan-tuan,
Tuan-tuan nak tahu siapa blok ketiga? Saya tak nak sebut blok ketiga tu. Inilah dia blok ketiga. Okay. So blok ketiga ni dia bukan tim Saifuddin, dia bukan tim Rafizi. Saya kata ada some of them dia mixkan. Saya bagi contoh, dalam pada 20 MPP itu 3 orang adalah tim Rafizi. Lee Chin Chong, Akmal Nasir, lepas itu Said Ibrahim. 3 orang je. 17 lagi bukan. Daripada naib presiden pula 4, betul pula, cantik pula dia buat, tuan-tuan. Cantik pula dia buat. Dia buat satu Cina, satu India, 2 Melayu. Semua menteri, menteri besar 2, timbalan menteri 1, menteri penuh 1. Okey, cantik pula dia atur benda tu kan. So, dan yang menariknya, sebab saya tengok list top 10 tu, tuan-tuan. Okey, Fahmi Fazil saya tak pelik lah, dia top 1. Top 10 tu saya tak pelik lah, dia nombor 1 saya tak pelik. Tetapi orang nombor 10 tu, sorry to say lah, orang nombor, sebab dia nak buat 20 tu ada senarai campur. Ada orang Sarawak, orang Sabah tak ada surprisingly, tapi ada Borneo lah. Seorang orang Sarawak, kemudian ada wakil Cina, wakil India, yang lain Melayu. Wakil negeri, ada dia buat. Yang nombor 10 tu orang Sarawak, tuan-tuan. Kami tahu by a fact, nombor 10 ni orang Sarawak pun tak bawa dia. Tapi dapat nombor 10, tuan-tuan, top 10 tu. Top 10. Saya tak tahulah apa yang orang tu buat untuk letak dia top 10 kan. Top 10. Nombor 10 orang Sarawak tak boleh. Yelah, ada orang kata tak ada lagi, dia memang terpilih. Tak, tuan-tuan, cabang dia sendiri pun 60 orang je yang undi dia. Dia tak ada pemilihan, dia tak ada pertandingan. So EKYC dia 60 orang, 100 orang kot. Yang undi dia 60. Dapat top 10. Kan? Jadi saya kagum lah. Saya sangat kagum. Saya tak marah. Saya tak macam kawan-kawan saya lain yang marah dengan sistem. Saya tak marah. Saya kagum dengan apa yang akan berlaku, dengan apa yang akan jadi dengan parti lepas ini. Itu kekaguman saya. Itu saya punya apa orang kata, saya punya saya punya pemikiran saya. Saya ada buat prediction, tuan-tuan. Saya macam buat magic. Saya ada buat prediction. Dalam prediction saya tulis prediction itu sewaktu habis sahaja pemilihan cabang. I think sewaktu habis pemilihan cabang saya buat prediction. Saya tulis dalam tu, saya buat artikel. Saya kata golongan ini akan menang dan ini adalah golongan yang ketiga. 100% prediction saya betul. Bukan Rafizi je pandai buat prediction, saya pun pandai juga kan. 100% prediction saya betul. 100%, tuan-tuan. Without apa kata fail. Betul apa yang saya tulis tu betul. Saya tak tengok MPP, saya tengok naib. So MPP tu tak penting sebenarnya. To be honest with you, MPP is irrelevant. Siapa dia nak catur MPP tu, dia akan berlaku dengan apa yang ada pada naib. Naib tu ada kat situ, MPP is irrelevant. Sebab dia boleh atur MPP tu sebagaimana. MPP ni, Majlis Pimpinan Pusat ni ada 20. Nanti akan ada 14 daripada negeri yang dilantik, Majlis Perwakilan Negeri MPN. So 14 campur 20, 34. 16 lagi adalah lantikan. Dia akan dilantik oleh presiden. So total ada dalam 50. Akan ada 50. Naib ada 4 yang menang, 4 lagi akan dilantik. Okey, so ada 8 dan dilantik nanti salah seorangnya Sabah Sarawak. Tahun ini Sarawak punya turn, sebab tahun lepas Sabah punya turn kan. Tahun ini Sarawak punya turn. So all that adalah untuk apa, tuan-tuan? Untuk apa? Saya kata all that adalah sepatutnya gunanya pemilihan kali ini untuk memenangkan Perdana Menteri PMX kita menghadapi PRU. Tetapi ini saya nak cerita, tim ini tidak cukup. Okay, ini saya terus terang. Now parti realize, bukan hari ini, lepas menang, lepas kita tengok kepimpinan itu, parti realize one thing. Tim ini tak akan mampu memenangkan Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. So dia tak boleh rely pada Rafizi. So siapa mereka akan bawa, tuan-tuan? Indikasi pertama, Xavier sudah ada pada Kongres hari ini. So mereka perlukan Zuhaidah Kamarudin, mereka akan perlukan Azmin Ali, mereka akan perlukan Hilman, mereka akan perlukan geng-geng ini untuk masuk ke dalam parti untuk memastikan bahawa Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Mungkin so tak apa. Adakah anda redha kalau mereka masuk? Saya tak penting. Apa opinion saya itu tidak penting. My opinion is irrelevant. Kan? Opinion saya
irrelevant.